Masa darjah 1 tak sabar pergi sekolah. Bila pergi sekolah, kenapa aku pergi sekolah? Tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Masuk sekolah menengah. Sekolah rendah dulu lagi best. Habis sekolah menengah, tak sabar nak tinggalkan sekolah. Lepas tu dapat masuk universiti, sekolah dulu lagi best. Dah masuk universiti, dah lain dah kau punya BFF. Kau ingat ni BFF kau ni kekal ke? Tak ada. Janji-janji ya kita fan-fan. Tak ada. Keluar berubah kawan kau. Lepas tu, bila dah keluar kan, dah keluar daripada universiti, tak sabar nak kerja. Kali bila kerja, nak jadi cikgu. Marisan. Jadi cikgu, kenapalah aku mengajar budak-budak ni? Lepas tu bila dah kerja, bilalah nak kahwin. Yang baru kerja. Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Baru tahu susah kahwin ni, komitmen dia. Bilalah nak mengandung? Bila dah mengandung, azab betul mengandung. Bilalah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena jaga pula budak ni azabnya. Lepas tu bila baby dah ada, bilalah budak ni nak bercakap? Bila budak tu dah bercakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu berjalan. Tak teh. Sekali budak tu berlari, duduk. Suruh duduk. Macam itulah manusia. Nak sangat jadi penceramah. Padan muka, jauh betul daripada tawau nak sampai ke Sendakan. Sampai satu jalan tu berzikir tu. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah.